letak stent saja tak selesaikan masalah. Kita kena fikir long term. Hai semua, anda sedang mendengar Doktor Cakap, iaitu podcast kesihatan yang mana kita membincangkan ilmu kesihatan dan juga berkongsi pengalaman. Okey, saya Dr. Helen dan bersama saya hari ini ialah Doktor Pakar Jantung, iaitu satu organ yang sangat penting dalam badan kita. Sebelum tu saya nak perkenalkan dulu co-host saya. Okey. Miss Wahida, maybe you nak cakap sikit ke? Perkenalkan yourself. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Wahida dan saya sangat bertuah hari ini kerana dapat mengikuti apa kata doktor di slot ni. Okey, sekarang saya nak perkenalkan guest kita, tetamu kita yang sangat penting hari ini, iaitu Dr. Jayakantan. Halo Dr. Jayakantan, selamat datang ke Dr. Cakap. Dr. Jayakantan currently dia bertugas di CVS KL, Cardiovascular Centre. Bolehkah Dr. Jaya please introduce yourself a little bit lah. Terima kasih kerana mengundang saya hari ini. Nama saya Dr. Jayakantan Collateral Value. Panggil Jaya sahaja, doktor pun tak payah. Saya pakar jantung cardiology di Cardiovascular Central Kuala Lumpur. Itu saja. Apa topik kita nak cakap hari ini, Wahida? Okey, topik kita hari ini adalah berkenaan dengan penyakit jantung or coronary artery disease. Jadi saya nak tanya Dr. Jaya lah, bagaimana penyakit ni boleh berlaku sebenarnya? So, bila kita cakap penyakit jantung coronary, maksudnya penyakit yang berkaitan dengan penyumbatan atau kerosakan kepada urat darah yang memberi darah kepada otot jantung. So kebanyakan masalah dengan penyakit jantung ni disebabkan oleh mendakan kolesterol ke urat darah kita, dan benda ni berlaku bertahun-tahun. Dia boleh dipercepatkan oleh faktor risiko seperti kencing manis, darah tinggi, merokok, obesiti, genetik juga. So mendakan kolesterol ni akan dengan satu masa tu, kalau tidak dikawal, dia boleh menyebabkan serangan jantung. So bila ada mendakan kolesterol, kita panggil penyakit jantung coronary. Maksudnya bekalan darah ke jantung itu mungkin terjejas lah, disebabkan mendakan daripada salur darah yang membekalkan darah ke jantung. Okay. So macam mana penyumbatan berlaku? Kalau kita kawal makan sekalipun, but kita duduk di negara Malaysia ni yang memang berbagai banyak makanan sedap. Masalah kita orang Malaysia makanan sedap sangat. Dan makanan boleh dapat pukul berapa pun nak. Dan I think selepas COVID benda ni bertambah teruk sebab kita malas nak pergi mana-mana, tekan dalam telefon je makanan akan sampai ke rumah. So balik kepada soalan macam mana kita dapat ni, faktor risiko yang saya beritahu sebelum ni, kencing manis, darah tinggi. Of course satu faktor yang besar ialah cara hidup, gaya hidup. So kalau kita amalkan gaya hidup yang tidak sehat, makanan tidak terkawal, bukan kita tak boleh makan, tapi kalau yang tidak terkawal. So kalau setiap hari kita makan benda yang goreng, benda yang manis dan tak terkawal, ini akan menambahkan risiko kita untuk dapat serangan jantung atau masalah sumbatan jantung. Tadi tak silap saya, Dr. Jaya cakap dengan masa dia akan berkumpul kan, mendakan tu. So lebih kurang lah berapa tahun agak-agak mendakan tu akan berkumpul. Tapi I tengok kadang-kadang macam orang muda, adakah itu bermaksud orang muda tidak akan dapat penyakit jantung? Kalau dalam generalnya, kalau saintifiknya, kalau berdasarkan evidence dia, ialah benda ni berlaku bertahun. Mungkin dia boleh mula seawal kita 20-an dan disebabkan oleh faktor risiko benda tu bertambah. Dan kalau dulu, kalau kita tengok orang yang kena serangan jantung maybe 15-20 tahun dulu, umur dia lebih kurang lingkungan 50-60-an. Sekarang kita tengok 30-an, 40-an dah kena serangan jantung. So ada yang
over mungkin dalam 25 tahun ni ada sesuatu yang dah berubah. Okay. Dan pendapat saya kebarangkalian inilah cara hidup kita. So mungkin atau nenek kita, ibu bapa kita, cara hidup dia orang lebih sihat, mungkin lebih aktif berbanding dengan kita. Kalau sekarang anak-anak saya nak slow dia orang keluar main pun Susah kan? Nak keluar daripada dia punya screen tu sangat-sangat susah. Betul. Yeah. So pergerakan, saya rasa apa yang telah berlaku ialah mungkin nombor satu, gaya hidup kita tak sihat. Ya. Kedua, pemakanan tak terkawal. Okay. Jarang beriadah, jarang aktiviti. Mungkin tambahan kepada stres hidup juga. Mungkin dia ada tambahan faktor. Bukan maksudnya kita stres akan kena serangan macam tu, tapi dia menambahkan risiko kita. Okay. Tapi doktor, not only makanan kita mana pelbagai tu, but if kita tengok restoran pun yang style-style hipster cafe, dan orang-orang muda pun dah start pergi, it's a lifestyle yang kena upload dekat social media, that kind of thing. So macam mana you rasa nak educate the new generation ni supaya dia tidaklah macam terlalu taksub dengan gaya hidup yang seperti tu, sebab dia tak rasa impact lagi until umur 30, 40 macam tu? Soalan yang sangat bagus, jawapan yang saya rasa mungkin saya tak dapat nak jawab. Sebab I think benda ni is keeping up dengan gaya hidup, keeping up dengan lifestyle. Apa yang kita boleh nasihat dari segi pemakanan itu, kalau kita sekolah kat Malaysia ni, mesti kita dah dengar pemakanan seimbang, mesti, so kalau kita ikut benda tu at least 50% pun, saya rasa dah cukup selamat. So makanan kita tu balance between protein, between carbohydrate, between sayur, between buah-buahan, dan jangan keterlaluan dengan benda yang manis, benda yang goreng, minyaknya tinggi. So kalau kita buat benda tu sekali-sekala, dia tak jadi racun. Tapi Dr. J, apakah kedudukan negara kita Malaysia berbanding dengan negara lain dari segi statistik coronary artery disease ni di kalangan orang ramai? Adakah kita ni terlalu banyak orang yang ada coronary artery disease ataupun betul? Cuba kalau saya buat perbandingan dengan negara-negara ASEAN, kedudukan kita sangat-sangat tinggi. Nombor 1 atau mungkin nombor 2 tinggi. ASEAN. Sebab kita nombor 1 obesity. Sekarang kita nombor 1 di obesity. Kita nombor 1 dengan penyakit bawah pinggang. In the world, kita top 3 atau top 4 untuk penyakit bawah pinggang. That means pesakit baru yang kena buat dialisis. So mungkin kena fact check saya punya nombor kedudukan tu, tapi kedudukan kita sangat-sangat tinggi. So lifestyle kita ni somehow bagi teruk daripada negara-negara jiran kita. So dari segi kalau you fact check yang obesity tu memang we are very high, we are number 1. High obesity rate lah. Bila saya tengok statistik pun saya kurang percaya, terkejut. Saya rasa masalahnya simple lah. Kita dah berulang-ulang benda yang sama saja. Gaya hidup kita, cara pemakanan kita, dan tidak ada biada, tidak ada. So berbalik kepada ilmu tentang coronary artery disease ni, boleh tak Dr. Jaya kongsi dengan kita macam mana pesakit tu akan tahu dia ada penyakit coronary artery disease? Basically apa gejalanya? So kalau kita bincang pasal gejala sakit dada atau sakit jantung, kalau kita baca dalam buku, bila kita tengok dalam TV, semua orang akan cakap sakit yang berat kat dada, berpeluh, pening, rasa mual nak muntah, rasa nak pitam. Itu yang kita panggil yang typical. So sakit yang datang kat kita yang typical ni dalam mungkin 30% sahaja.
So, serangan jantung lah sebab maksudnya kan. dia ini yang kita kata sakit yang typical. Tak semestinya serangan, mungkin sakit sebab I see. umbatan belum jadi serangan lagi. So ini yang kita kata typical. Tapi 70% of 70% sakit sebenarnya yang datang kat kita yang tak typical. Maksudnya mungkin sakit belakang, sakit kat perut, Lagi just bahaya. rasa lebih cepat penat daripada biasa. Mungkin rasa nafasnya pendek, ya, atau tiba-tiba berpeluh tapi tak ada masalah lain. So yang 70% ni yang bahaya. Sebab kita mungkin akan abaikan, kita akan cakap ni bukan jantung, mungkin penatlah, rehat sekejap, ya. So itu yang jadi masalah. Sebab proportion yang besar datang dengan simptomnya atypical. So nasihat saya kepada pesakit saya dalam in general, saya selalu cakap pesakit saya, apa-apa sakit you rasa kat dada atau kat belakang yang you tak pernah rasa sebelum ni, ya, anggap itu jantung sampai you boleh buktikan dia bukan jantung. Okay. Sebab kalau sakit otot, sakit tulang, sakit gastrik mungkin tak membunuh. Tapi kalau serangan jantung mungkin tak selamat kalau terlalu lambat. Ya. Okey doktor, satu lagi, kalau macam serangan jantung ni, doktor boleh explain tak, adakah dia akan menyebabkan muscle jantung tu dah lemah bila kena serangan yang terlalu kuat? Okey. So dari segi kerosakan otot jantung, kerosakan ni berlaku tak semestinya kena ada serangan untuk berlaku kerosakan. Bila kita bincang tadi pasal mendakan kolesterol kan, so bila mendakan ni jadi mungkin 80-90%, maksudnya alirannya yang biasa tinggal 10%. So bila aliran oksigen tak cukup ke otot jantung, sudah boleh mula berlaku kerosakan kepada otot jantung. So itu nombor satu, faktor nombor satu. So bila berlaku serangan ni, bila sumbatnya untuk apa-apa sebab kolesterol ni pecah, dia berdarah, dia tiba-tiba menghentikan darah langsung. Tiba-tiba. So bila itu yang kita panggil serangan jantung. Dan pada masa itu kerosakan otot jantung ialah paling tinggi. Walaupun serangan tu kecil ke besar ke, bergantung kepada urat darah of course. Tapi kalau tiba-tiba berlaku sumbatan, otot jantung mula mati. Kalau nasib kita baik, kita cepat ke hospital, kita berjaya buka sumbat sama ada dengan ubat atau kita buat procedure untuk buka sumbat tu, mungkin kita boleh kurangkan kerosakan kepada otot jantung. Tapi bayangkan kalau you sampai hospital 3-4 jam selepas you rasa sakit, mungkin kerosakan itu kita tak boleh reverse balik, kita tak boleh baikkan. So sebab tu biasanya saya nasihat dengan pesakit saya, semua rawatan yang kita bagi ialah untuk hindarkan daripada pesakit tu dapat serangan jantung atau stroke. Sebab bila kena serangan jantung atau stroke, dah ada kerosakan. Kalau you datang dengan sakit dada, kita berjaya selesaikan pada tahap itu tanpa apa-apa kerosakan, fungsi otot jantung tu masih elok. So maksud kata serangan jantung ni bila sudah ada kerosakan jantung, bahagian jantung. The other way around. So maksudnya bila kena serangan jantung, kebanyakan masanya ada kerosakan. Kalau nasib kita sangat baik, mungkin tak ada apa-apa. Mungkin you cepat ke hospital, kita boleh selamatkan. So otot jantung tu tak terjejas. So kalau macam jangan ambil risiko yang betul, yang tunggu sampai kena serangan. So kalau seseorang akan selamat tak? Kalau seseorang tu datang, dia ada sakit dada ataupun sakit belakang yang tak tipikal, bila datang dengan doktor, macam mana doktor nak label yang ni serangan ke tak serangan? So kita ada test yang kita boleh buat, of course. Dan satu pesakit tu dengan pesakit lain tu berlainan. So bila kita jumpa satu pesakit tu, nombor satu kita tengok umur dia, kita tengok faktor risiko keluarga dia, kita tengok faktor risiko dia sendiri. Berdasarkan tu saya akan nasihat ujian yang boleh dibuat. So ujian yang paling simple ialah kita panggil stress test atau treadmill test, ya. Sensitivity treadmill test ni mungkin dalam 60 ke 70%. Dia bukan test yang paling sensitif, yang terbaik, ya. Tapi itu satu cara untuk kita determine ada apa-apa yang bahaya atau tak, ya. Then the next step tu kita boleh buat CT scan untuk jantung, untuk tengok ada sumbatan tak, berapa persen sumbatan itu. Kalau ini menunjukkan ada sumbat yang serius yang kita perlu buat sesuatu, dan kita akan nasihatkan untuk benda yang lagi invasif, iaitu coronary angiogram.
Okay, before kita tanya soalan yang coronary angiogram tadi tu, which I rasa macam quite common nowadays lah orang dengar. Pretty much. Ya. Saya nak tanya berkenaan dengan penyakit jantung yang disebabkan oleh keturunan. So kalau ayah dia kena serangan jantung pada umur 70 for example, adakah anak dia ada certain percentage yang dia akan kena lebih awal daripada ayah dia atau mak dia? Tak semestinya, tapi dia menambahkan faktor risiko. Maksudnya kalau keluarga kita yang terdekat ada yang pernah kena serangan jantung, kebarangkalian untuk kita kena serangan jantung itu kita tambahkan risiko kita. Ini bukan maksudnya keluarga kena kita akan kena, bukan macam tu. Tapi dia tambahkan faktor risiko kita. So katakan sebelum ni umur kita katakan 40 tahun. Kita tidak ada apa-apa faktor risiko. Tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, tak ada kolesterol, tak merokok. Lifestyle kita bagus. Tapi family kita ada serangan jantung. So dia ada satu risiko. Oh right, okay. So begitu. So bila saya nasihatkan patient untuk makan ubat ataupun buat sesuatu test, saya akan tengok berapa banyak risiko dia ada. So apa test yang macam doktor boleh stress test, CT scan. Right, okay. Ini yang paling common. Of course kita ada macam echo ialah macam scan baby untuk jantung, untuk tengok fungsi jantung, tengok injak. So jantung ini bukan saja sumbatan. Hari ini kita cakap pasal sumbatan kan. Sebab jantung ini satu pump yang ada injak, kadang-kadang boleh berlaku kerosakan kepada injak juga. So kita kena ambil kira semua benda tu. So ada setengah kerosakan kepada injak tu boleh datang simptomnya sama macam sumbat. Sakit dada, nafas pendek. Tapi Dr. Jaya banyak pesakit masuk terus dia orang buat ECG. Adakah bermakna ECG tu, ECG yang pasang-pasang wire tu, so adakah dia berguna untuk penyakit ini? ECG hanya berguna bila kita pada masa itu ada serangan jantung. Sebab perubahan pada ECG itu yang beritahu kita ini serangan jantung. Pada masa-masa lain bukan maksudnya ECG tak berguna, tapi kadang-kadang bila ada sakit dada kita buat ECG normal, kita kurang sikit result. Itu pun kadang-kadang bahaya. Selain daripada tu ada test. So maksudnya kalau kita ada sakit dada walaupun ECG tu normal, kalau kita tak buat test yang seterusnya macam stress test, macam mana kita nak confirmkan betul ini bukan jantung. So ECG paling berguna bila kita ada serangan. Very obvious ada perubahan pada ECG yang menunjukkan ada serangan jantung. Tapi of course jantung saya cakap tadi ada. So jantung ni satu pump kan. So kita bercakap pasal urat darah. Urat darah tu bagi oksigen kepada otot jantung. Pump ada injak, saya cerita tadi. Jantung kita pun ada sistem elektrik dia. So bila ada masalah dengan sistem elektrik dia, dia kadang-kadang dia akan tunjukkan kepada ECG kita. So time tu ECG lebih fungsi berguna. ECG itu datang kepada situ. So ini ialah 3 yang main untuk Ada tak pemeriksaan darah yang boleh menunjukkan bagi kita clue? Ada. Tapi pemeriksaan darah ini pada masa kita kena serangan jantung. Dan kadang-kadang kalau kita datang ke hospital awal, ujian darah berkaitan dengan otot jantung tu mungkin tak naik lagi. Mungkin normal. Tapi so kalau kita anggap patient ni mungkin risiko dia tinggi, kita tunggu sekejap. Kita ulang balik ECG dia lepas setengah jam, 1 jam. Kita ulang balik darah dia selepas 2 jam, 4 jam. Dan pada masa tu kita boleh nampak perubahan. Tapi doktor, sebagai selalu di akhbar-akhbar kita tengok kalau serangan jantung ni tiba-tiba orang tu macam exercise and everything, lepas tu dia collapse. Dan orang tu sihat, suka main sukan, dia kena juga. So macam mana tu doktor? Macam soalan yang menakutkan sebenarnya. Soalan yang saya dapat selalu. Sebab macam tak boleh nak relate dengan nasihat doktor untuk suruh makan, suruh tak merokok, and then bersenam and everything, and suddenly sudden death. Ini saya panggil outliers. Maksudnya bila dalam keadaan saintifiknya kita panggil bell curve kan. So kebanyakan kita akan masuk dalam bell curve. Ada yang outliers yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. So isu dengan outliers ni macam ni. Saya akan tengok pesakit ni umurnya berapa, nombor 1. Bila dia mulakan gaya hidup sihat dia. Kebanyakan kita bila kita hit
30-an, 40-an baru kita nak gaya hidup sihat sebab kita dah mula risau. Tapi bila kita mulakan perubahan gaya hidup ni, kita tak pergi check jantung kita okey ke tak? Boleh tak kita push diri kita ke tahap ni? Regular check up, Okay. buat test jantung, pastikan jantung okey, then kita push diri. Right? So kadang-kadang, yes, they're very fit, tapi sebelum dia fit tu, dia masalahnya dah bermula. So bila dia aktif bersukan, yes, dia jadi kurus, dia jadi sihat, tapi dia tak check dia ada sumbat ke tak. So mungkin pada masa yang dia tengah strain ke level yang ekstrim, berlaku sangat. Of course there's another group yang ada masalah genetik dengan elektrik jantung yang boleh, itu yang kadang-kadang kita buat macam mana test pun tak boleh jumpa. Okay. That one is what is written lah kan. But itu kadang-kadang kita buat apa test pun tak boleh jumpa. Okay. So kalau begitu, dari umur berapa yang doktor sarankan untuk kita start check jantung untuk orang-orang biasa? Kalau dulu saya bagi tahu 40. Sekarang kena awal sikit. 30. Tapi bukan kita kena buat setiap tahun. Yeah. I think generally kebanyakan kita kalau kita buat, kalau tak ada apa-apa faktor risiko, cek darah setahun sekali itu dah kira bagus. Untuk tahu di mana kita, gula kita okey tak, kolesterol kita okey tak, perlu kita buat apa-apa perubahan atau tak. Dari segi stress test bergantung juga kepada faktor risiko. Kalau kita tak ada apa-apa faktor risiko, 2-3 tahun sekali tak ada masalah. Kalau kita mula ada faktor risiko, kolesterol kita naik, darah tinggi kita mula naik, family, riwayat keluarga kita, so mungkin kita kena buat lebih kerap. Setahun sekali, 2 tahun sekali, mungkin daripada 30-an dan bukan 40-an. Okay. So doktor, saya ada soalan yang selalu orang kata, tak boleh kena kawal berat badan supaya jantung tu okay and so on. So saya ada satu soalan di mana macam perhaps dekat penonton di luar sana juga nak tahu, macam mana berat badan tu menyebabkan jantung tu bermasalah. Sebab ada yang kurus sakit jantung juga, but at least we go to yang berat badan tu. Sebab jantung is alat yang untuk pump darah kan. Yeah. Jadi macam mana tekanan ke apa ke menyebabkan jantung. Okay, begini. So bila berat badan kita tinggi, disebabkan oleh berat badan, bukan saja berat badan, tapi bila berat badan kita tinggi, nombor satu, risiko untuk kencing manis naik. Kedua, risiko darah tinggi pun boleh tinggi. Dan kolesterol naik, kita panggil ni, dulu gelaran dia sindrom X lah. Bila berat badan kita tinggi, bukan semestinya berat tinggi kita akan dapat ni, bukan. Bila berat badan kita tinggi, benda-benda ni boleh berlaku. So ini menambahkan risiko untuk dapat. So obesity itu bukan sendiri yang menyebabkan sumbatan. Dia menambahkan risiko-risiko yang lain. Yang menyebabkan sumbatan. Betul. Okay. Kebanyakan pesakit saya macam tu. Everybody feels jadi malas, jadi macam balik rumah dia nak makan, dia nak duduk depan TV nak tidur. Itu je. So you kena ambil iktihar tu sendiri. So of course kalau everybody yang busy tu, as a backup kita cakap okay lah, buatlah 8,000, 10,000 steps. Kalau you punya office tu tingkat 3, you naiklah tangga, parking kereta jauh-jauh sikit jalan. Itu benda yang kita cakap praktikal lah. Tapi bila musim tengkujuh, nak parking jauh-jauh, nak jalan, tak jalan. Akan parking paling dekat supaya tak masuk. Betul. Kalau untuk mata ada, mata kita panggil rule 20-20-20. Maknanya setiap 20 minit bila kita on screen, tengok jauh-jauh 20 kaki untuk 20 saat. Lepas tu balik tu yang kerja. Itu exercise mata. Mata. Jantung. Kalau kita jalan sajalah. Jalan ya. Okey, nak tanya pasal rawatan lah ya. Angiogram, stenting, cara ubat, cara operation. Bagaimana doktor boleh decide? Itu dia punya basically dia punya overall dia lah. So kadang-kadang ada penyumbatan yang kita rawat dengan ubat je. Maksudnya sumbat tu belum kritikal, mungkin tahap 30, 40, 50% sumbatan tu kita bagi ubat.
ubat fungsinya ialah bukan untuk hilangkan sumbat. So saya selalu bagi tahu pasien saya, jangan harap sumbat tu akan kurang atau hilang. Tak boleh berlaku. Ya, ubat yang kita bagi, ubat kolesterol ke apa-apa ubat untuk kawal faktor risiko ialah untuk kurangkan risiko sumbat tu bertambah atau kurangkan risiko you kena serangan jantung. Tak, risiko tu takkan jadi kosong. Walau apa yang kita buat, risiko takkan jadi kosong. So Tapi kita kurangkan kepada tahap yang paling rendah. So dia ada gabungan ubat nombor 1. So lepas tu kalau katakan sumbat tu sedang, so setiap tahun kita buat test untuk tengok ada bertambah tak. Berapa peratus tu? Kalau tadi yang 30 hingga 40%. 30-50% borderline lah. Ini 30-50-60% ni semua borderline. So setiap tahun saya akan suruh dia orang buat stress test. Dan itu cara untuk kita tahu. Stress test tu yang lari kan? Dia lari, betul. Okay. So saya tak boleh buat CT scan atau angiogram setiap tahun. Tak praktikal. So walaupun sensitivity stress test tu 60-70%, tapi cukup untuk interim ni nak tengok. Because saya nak tengok patient ada simptom atau tak, ECG ada perubahan atau tak. Kalau semua ni tak ada, kebaran kalian dengan rawatan untuk kena serangan tu jadi sangat rendah. Berapa anggaran yang sensitivity untuk CT scan? CT scan dalam 90% and above. Maksudnya sumbat 90%? Tak. Maksudnya sensitivity untuk apa yang kita tengok dalam CT scan tu benda tu tepat. So itu satu cara. Kedua, of course, kalau ada sumbat yang kritikal, kita nasihat rawatan. So rawatan bergantung kepada berapa teruk sumbatan, berapa banyak sumbatan. So untuk jantung rawat dari segi kita panggil untuk selesaikan sumbatan ni, satu kita buat melalui cara bukan pembedahan, kita angiogram dan kita balloon atau kita letak spring atau stand untuk kembalikan aliran darah ke berapa normal yang boleh. Kalau sumbatnya banyak, then kita nasihat buat pembedahan bypass untuk selesaikan semua sekali. Dr. Jaya boleh terangkan secara detail yang angiogram. Berapa lama proses tu? Adakah bersakit under anesthesia? So angiogram ni kita buat anesthesia, kita panggil local anesthesia. Kebanyakan masanya daripada tangan atau pangkal peha, urat darah dari tangan atau pangkal peha, kita bagi ubat bius. Kebanyakan sakit sedar, kecuali yang terlampau takut yang cakap doktor tolonglah doktor, saya nak tahu. So saya tak tahan sakit. So kita bagi ubat bius kat tangan, kita masukkan tube daripada tangan langsung ke jantung dan kita bagi dye atau kontras untuk tengok ada sumbat atau tidak. Dan kebanyakan masa kalau anatomi kita normal, doktor yang berpengalaman, angiogram itu saja mungkin tak sampai 5 minit. Dia sebenarnya macam ambil gambar lah. Lebih kurang begitu. Dye tu dah masuk. Dye tu dah masuk, kita sakit under direct x-ray. Kita boleh nampak terus. So the process untuk angiogram saja, kalau tak ada apa-apa masalah, mungkin kurang dari 5 minit. So dari situ doktor boleh nampak berapa peratus sumbatan jantung. Berapa salur darah yang selalu dengar pesakit cakap 3 vessel, 2 vessel, mungkin boleh terangkan sedikit kenaan dengan urat darah jantung kita ada 2, sebelah kiri, sebelah kanan. Kita panggil left coronary, right coronary. So urat darah sebelah kiri kita akan bahagi 2. Satu akan ke depan jantung, satu ke belakang jantung. So essentially kita cakap 3 campur urat darah utama kat sebelah kiri tu 4 lah. Itu yang highway. So highway kita tu ada juga jalan yang lain-lain. Ada dia punya branches. Betul. So selalunya kalau orang yang sakit jantung lebih pada serangan di sebelah kiri ataupun kanan saluran tu? Tak kira langsung. Kiri kanan. Boleh berlaku kiri kanan belakang depan. Sebab mungkinlah penonton di luar sana kata jantung kan selalu sebelah kiri kan. Jantung kita kat sebelah kiri. Tapi ada saluran. Urat darah kita dua-dua kat sebelah kiri juga. Tapi kita ada saluran darah sebelah kiri dan kanan. Dua-duanya kat sebelah kiri. Sakit dada ni tak semestinya sebelah kiri saja. Kalau dia boleh serangan jantung tapi sakitnya mungkin di sebelah kanan. Pasal saya cerita yang 70% tu mungkin sakit kat belakang, mungkin sakit kat sebelah kanan. So doktor tadi angio tu adalah cara nak tengok sumbat ke tidak. And then katalah how many percentage berapa yang doktor akan suggest untuk buat stand rawat. So ke dalam general term dia, biasa kita kata sumbat dia 70% ke atas baru kita rawat. Sebab
dari segi saintifiknya, risiko untuk serangan jantung atau sakit dada jadi lebih tinggi bila sumbatnya 70% ke atas. Tapi kadang-kadang ada setengah sakit bergantung kepada kat mana sumbat dia. Kalau sumbat dia kat pangkal di urat darah utama sebelah kiri atau ke atas, kadang-kadang 50-60% pun kita rawat. Bahaya. Sebab tempat sumbat tu cover area yang besar. So bila kita buat sesuatu test untuk tentukan aliran oksigen, kita tengok walaupun 50-60% sumbat dia, tapi aliran oksigen dia kurang. So maksudnya risiko untuk dia dapat sakit dada atau serangan tu bertambah. So kita akan nasihat rawatan. Kadang-kadang especially orang yang muda, bila kena serangan jantung, sumbat dia tak semestinya 70% ke atas. Mungkin 50% saja sumbatan dia. Tapi tempat yang dia tersumbat ini kalau dah kena serangan walaupun 50% bergantung. Katakan bila kita buat angiogram, kita buka sumbatnya 50% je, tapi kita still kena rawat. Sebab ada kita panggil kolesterol, dia punya plak ni kita panggil tak stable. Bila plak tu tak stable, maksudnya dia boleh kena lagi serangan kalau kita tak rawat dengan tu. Okay, prevent lah kan. Berapa kali seseorang tu boleh dapatkan rawatan stent? Ada maksimum, minimum? Saya rasa world record dia 88 stent. Oh my god, really? Saya tak tahu mana dia orang letak. Oh dear. So setiap dekat Setiap kali stent tu sumbat, dia letak stent balik. Sekarang of course rawat banyak teknologi dah very advanced. Kadang-kadang bila kita buat rawatan, tak semestinya kita perlu pasang stent. Kita boleh rawat tanpa stent, kita panggil balloon ubat. Ataupun dalam stent tu kalau sumbat balik, kita tak perlu pasang lagi satu stent. Kita boleh buka sumbat tu, kita boleh letak something called balloon ubat. So kebanyakan kalau kita tengok, especially pakar jantung yang lebih muda dan yang even the elder ones yang banyak very adaptive. Maksudnya kita cuba jangan letak stent banyak-banyak, sebab kita tahu masalah letak stent saja tak selesaikan masalah. Kita kena fikir long term. Kita kena fikir rawatan jangka panjang untuk patient. Terutamanya kalau patient tu muda. Kalau 40, 50 years old, kita kena buat sesuatu. Kita tahu stent kita takkan selama-lamanya. So mungkin dalam 10 tahun, 12 tahun dia datang balik. So kita kena buat balik. Atau kena sumbat yang lain. So kita kena plan untuk jangka masa panjang. Apa sebenarnya stent tu buat kepada tempat yang blok tu? Boleh doktor dia macam tu kita buka. So bila katakan kita ada sumbat, so kadang-kadang bila kita cuba belon dia, cuba buka balik sumbat tu, so fungsi stent ni atau spring ni untuk maintain supaya dia tak tutup balik, biar dia terbuka. So aliran tu better. Dan dengan masa tisu kita akan tumbuh dan dia akan jadi part of kita punya dinding urat darah. Saya baru nak tanya soalan tu. Sebenarnya kalau dah masukkan stent tu, berapa lama on average lah orang biasa, kalau dia jaga makan ke apa semua tu, dah insaf lah kira kan, until the next stent? Tuhan saja menentukan. So saya pernah tengok 25 tahun dulu bila kita mula-mula datang stent, so kita panggil dia first generation stent. Selepas 25 tahun stent dia elok lagi. Saya pernah tengok pesakit yang 6 bulan lepas datang balik sebab sumbat. So after 6 bulan datang saya pernah tengok juga pesakit macam. Nasihat saya kepada patient macam ni, bila kita buat procedure, kita buat cara terbaik, dapatkan outcome yang terbaik. Itu nombor 1. Nombor 2, ini kerja patient. Kawal faktor risiko dengan terbaik. Kawal kencing manis dengan sangat baik, darah tinggi dengan sangat baik, kolesterol dengan sangat baik, amalkan gaya hidup yang sihat. Ini ialah yang terbaik kita dah boleh buat. Kalau lepas kita buat semua ni, masih berlaku penyumbatan, itu kita tak boleh ubah. Itu sama ada faktor genetik, ataupun faktor lain yang menyebabkan pesakit itu dapat sumbat dengan cepat. So kita buat yang terbaik di tangan kita. Okay, bagus. Dr. Jaya, bila yang seseorang tu you akan syorkan untuk buat operation? Membypass maksudnya? Ya, bypass. So bypass biasanya pesakit yang sumbatnya banyak. Mungkin kalau kita perlu buat banyak, maksudnya 4 highway tu dah gone. Yes, itu
yang paling obvious punya indication. Mungkin kadang-kadang ada sumbat dan ada masalah injap sekali. Terutamanya yang orang yang lebih muda. Dan kita akan nasihatkan untuk bawa lepas, sebab kita nak again pulang kepada kita kena fikir jangka masa panjang untuk patient. Kita tak boleh fikir short term. So especially patient yang muda, kita nak sesuatu yang boleh tahan 20 years, 30 years kalau boleh. So saya akan syurkan pesakit macam tu untuk pergi pembedahan. Ataupun kalau sumbatnya terlalu banyak sampai kalau saya nak letak stent, terlalu banyak stent, which kadang-kadang doesn't make sense, so kita suruh dia pembedahan. Tapi banyak pesakit bila dengar ubat, dengar operation, even stenting, angiogram, dia orang akan lari. So dia orang suka cuba untuk vitamin, ubat-ubat. Apa pendapat Dr. Jaya? Pendapat sahaja, your personal opinion. So patient saya semua tahu saya. Dia orang tahu saya ialah anti supplement. Garang lah. Not anti, tapi I'm not. Saya bukan proponent kepada supplement. So supplement, mungkin ada supplement yang boleh bantu jantung, macam Q10, macam fish oil. So benda ni kalau patient saya tanya, boleh tak saya makan? Saya cakap okay, no problem. Sebab saya cukup selesa, sebab saya tahu benda tu tak ada apa-apa side effect. Sama ada dia bagi benefit kepada jantung atau tak, bergantung kepada individu. Bukan setiap orang akan dapat benefit daripada benda tu. So kalau ada satu suplemen kat luar tu yang mujarab, yang boleh hilangkan terus sumbat, kardiologis dah tak ada kerja. Dan saya orang yang pertama akan suruh you makan, tak ada masalah. Tapi unfortunately tak ada. Tak ada. Kita kena logik kan. Kena terima kenyataan. Okey doktor, saya ada satu soalan di mana macam selalunya kita tengok serangan jantung banyak berlaku kepada kaum lelaki. Lepas tu perempuan macam jarang kita dengar, mungkin ada tapi agak jarang lah di FB ke apa semua tu. Jadi boleh doktor terangkan betul ke yang Ami bertulang jadi perempuan. Ada certain age perempuan ni dia akan baru dia kena watch out dia punya jantung. So itu bukan myth, itu fact. Memang proportion dia, I think kalau tak silap saya 60+% is male, 60% lebih ialah lelaki, dan 30+ is perempuan. So bukan maksudnya tidak ada yang female yang tak ada, tapi postulation kita, anggapan kita ialah sebab pada masa kaum wanita masih datang haid, ada hormon yang protective. So kebanyakannya bila you tengok, especially bila masa you ada period dan you muda, HDL you sangat tinggi, 1.8, 1.9, 2 sometimes, especially when you still ada menses. HDL too. HDL is very high, sangat tinggi. So kolesterol yang baik itu sangat tinggi. So anggapan kita ialah kebarangkalian itu memberi some form of protection. Sebab kita jarang tengok, especially ladies, younger ladies dapat heart attack. Ada. Bukan maksudnya tak ada, tapi the amount is very less. Okay. Sepanjang kerjaya Dr. Jaya, ada tak kes yang pelik ataupun kes yang sentimental or anything that is that you want to berkongsi dengan kita? Banyak sangat. Pelik banyak sangat. Pelik banyak sangat. Dari segi sentimental dia mungkin, mitos ke kepercayaan pesakit ke anything lah yang banyak sangat. Ada patient yang kita dah bagi tahu sumbatnya banyak, tapi dia cakap doktor bagi saya 1 tahun. Saya cakap okay, sebab okay, tak apa. Kita cuba cari. Bagi. Kadang-kadang saya kena main pancing dengan patient. Kena bagi dulu, kena tarik balik. So, saya akan biarkan. Sebab kita tak boleh paksa patient untuk ikut nasihat kita. Kita boleh nasihat, itu tugas kita. Kita nasihat baik, buruk dia. So, patient akan pergi cuba urut. Saya tak nak bagi tahu nama lah. Cuba urut.
cuba macam-macam. Urut pun. Sampai urut. Ada urut yang famous. Saya tak nak bagi tahu Urut apa. untuk penyakit jantung. Saya rasa first time saya dengar ni. Urut untuk penyakit Urut untuk hilangkan jantung. Kan? Sangat famous. Nanti saya off air saya bagi tahu. Okay, selepas tu bapa mula sekarang anak dia pun dah mula urut. Oh dia. Okay, so selepas itu dia akan cuba macam-macam. Lepas tu dia akan datang balik. So time bila dia datang balik ni, saya cakap, doktor boleh tak ulang angiogram saya? So saya cakap dengan patient ni, saya okay, saya akan ulang. Ini bukan satu patient, banyak patient saya dah buat macam ni. Saya akan ulang angiogram, tapi kalau sumbat tu sama, tak ada apa-apa perubahan, you jangan balik sampai you settle operation. So itu deal saya dengan patient. Patient cakap okay. So bila kita ulang memang tak ada apa-apa perubahan, lagi teruk ada. So then patient tu akan ikut cakap saya. Okay. So ada sekarang, sampai sekarang ada patient, I mean yang kalau sentimental tu ada one very elderly auntie lah, yang lama dia follow up, tapi ada dia punya penyakit yang injap dia yang miss. So dia jumpa saya selesaikan semua. Until now she calls me, bless me. Very nice old lady lah. So that's so very touching sentimental for me lah. Okay. I have one more question. Okay. Satu lagi question, doktor. Bila dah patient tu kena makan ubat, and doktor tahulah orang awam selalunya takut nak makan ubat. Takut rosak buah pinggang lah semua tu. Tapi selalunya ubat jantung ni dia memang lifetime kan? Jadi macam mana doktor boleh komen? Kebanyakan ubat jantung is lifetime. Ada yang certain yang kita boleh wean off, yang kita boleh kurangkan. Ada yang certain yang memang keperluannya jangka masa panjang. Macam kalau ada sumbatan ubat cair darah, ubat kolesterol tu memang lifelong. Kalau ada faktor tambahan. So kebanyakan ni ialah kita punya discussion dengan patient. Kita perlu faham kepada patient kenapa dia makan ubat ni, kenapa ubat ni penting untuk dia jangka masa panjang. Kita bukan saja nak suruh dia telan ubat, tapi kita kena fahamkan kepada patient. Saya faham yang kadang-kadang ada doktor yang praktis dia yang sangat busy, tapi kalau kita tak cuba fahamkan kepada patient dia punya compliance dia kurang, penyakit tu akan berulang, tak guna. So kebanyakan masa kat klinik ialah fahamkan patient kenapa dia makan ubat ni, dan tugas kita juga penting untuk macam mana cakap, untuk elevate dia punya ketakutan kepada ubat. So saya cakap, you makan ubat ni, semua ubat ada risiko, ya. Tapi kita bagi ubat sebab benefit dia lebih tinggi daripada risiko dia, dan risiko dia kebarangkali besar tak berlaku kepada you, dan you akan datang jumpa kita setiap 3 bulan ke 6 bulan, kita monitor you punya pumpingan dan sebagainya. So dari segi itu tak perlu risau sebab kita monitor. Okay, alright, okay. Okay, akhir sekali Dr. Jaya mungkin nak pesan kepada penonton kita dekat luar sana, pesanan penting untuk semua orang, bagaimana untuk menjaga jantung. So ini nasihat saya kalau orang tanya saya 3 benda yang penting untuk jaga jantung. Exercise. Okay. Good one. Yeah. Kalau you tanya saya, itu satu saja cara. Of course dengan itu akan datang jaga pemakanan dan sebagainya, tapi saya rasa orang-orang dah boring dengan kita cakap jaga makanan. Okay. But kalau kita nak hindarkan, tak ada pilihan lain. Ya, betul. Okay. Kalau orang ramai nak dapatkan rawatan ataupun nak dapatkan konsultasi daripada Dr. Jaya, dekat mana dia nak cari Dr. Jaya ataupun social media or anything? Tolong kongsi dengan kita di laman CBS KL. Saya social media shy sikit. So you boleh contact saya melalui di CBS KL, Cardiovascular Central Kuala Lumpur. Di Central. Di Central, di KL Central, berdekatan dengan situ. Google sahaja. Okay, akhir sekali kita nak berterima kasih kepada Dr. Jaya kerana sanggup datang meluangkan masa bersama kita dan memberi pengalaman dan ilmunya untuk semua orang, manfaat kepada semua orang. Thank you Dr. Jaya. Okay, terima kasih. Dr. Jaya. Okay, last kali anda tanya, doktor cakap. Alright. Okay. Okay. Thank you.